Jom teman saya buat air ais coklat. Mula-mula sediakan penimbang makanan dan gelas. Masukkan 30 ml susu cair. Masuk perlahan-lahan terlebih suka. Aduh, tumpah pula. Elak dululah, takut lagi sukaten. Okey, kita buat semula. Letak dalam gelas lain, masukkan 30 ml. Lepas tu set masukkan 30 ml susu pekat. Masukkan 70 ml fresh milk. Resepi pernah tengok di caption bawah. Kacau sebati dan ketepikan. Next, ambil gelas lain kepada kosong balik. Untuk bahan koko, masukkan 10 gram serbuk koko. Masukkan 50 ml air panas. Saya guna air panas kuku. Masuk, alamak terlebih pula. Air pula. Suka balik biar siapa hok kita nak. Taklah, lepas tu masukkan secubit garam. Kacau sebati ketepikan. Ambil gelas hok nak minum pula. Masukkan 153 ais. Masukkan bahan susu yang kita buat tadi. Dan sekali masukkan bahan koko yang kita buat tadi. Okey, siap. Air ais coklat. Kacau dengan ya, straw pendek sangat. Kita ambil sudu lah. Kacau-kacau bagi sebati lah. Okey, siap. Letak straw. Okey, dah. Jom cuba ni first time saya buat. Saya tengok resepi kat TikTok. Lepas tu saya cuba air coklat. Air coklat. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya. Macam makan kedah. Lemuk manis. Lepas tu dia ada pahit sebab bubur sebut koko. Saya bubur sebut koko, jadi pahit lah sikit. Kalau macam saya ni, saya kurang makan saya kurang benda-benda pahit. Jadi saya kurang lah sikit. Mungkin saya akan tukar resepi next time. Saya akan cuba buat next time bubur sebut coklat pula. Sebut coklat biasa saya guna sebut coklat lotus macam gambar ni. Saya guna ni tak mau saya buat minum. Tapi sedap. Oh my god. Pok kedah. Sedap. Terima kasih yang memberi rezeki. Semoga murah rezeki lah. Sedap. Tak genak minum sekali rasa nak minum lagi. Minum sekali lagi nak minum lagi. Oh my god. Boleh kira. Wow. Sedap. Saya awak tengah lah buat nanti. Jangan lupa subscribe, like, komen, share video ini. Terima kasih.